Baik, semua orang tahu filem Shutter, yang diterbitkan oleh Thailand, adalah sebuah filem yang bagi aku agak menarik. Memang antara filem yang fresh ketika itu sebab dia berani menggunakan elemen fotografi dalam tema hantu dia. So memang kita terbayang-bayang jugalah sebab kita tahu kadang-kadang hantu boleh ditangkap melalui fotografi apa semua kan. Tapi kali ni filem ni di remake kepada version Indonesia. Okay, dan aku boleh katakan yang there are some things yang aku suka pasal movie ni, tapi ada benda yang aku kurang suka. So ini ialah review ringkas aku lah berkenaan dengan filem Shutter, yang mana aku tonton dekat Netflix. Tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal filem Shutter ni, kita intro dulu. Baik, dalam video dalam Shutter ni, versi Indonesia, kita semua dah tahu dah sebab sebelum ni Shutter versi Hollywood pun dah ada. So kali ni dia buat Shutter versi Indonesia. Apa yang kita nak dalam filem ni ialah pembaharuan, sebab kita tahu ending Shutter adalah ending yang sangat impactful. Kita dah tahu ending ni macam mana, tapi kita nak tengok macam mana Indonesia buat benda tu dengan something yang segar. Kita dah tengok versi English Hollywood, kita dah tengok versi Thailand, dan kita nak tengok macam mana versi ni refreshkan apa yang kita pernah tengok dalam versi asal. Filem ni aku nampak ianya cuba jadi jujur dengan filem asal, tapi dia masih kekalkan elemen-elemen yang segar. Satu, sebab filem ni pun dah sampai ke zaman di mana kita sendiri tak menggunakan lagi kamera-kamera yang sebegitu. So teknologi dah berubah. So suasana teknologi pun dah berubah. So filem ni pun perlu ubah sedikit konsep itu. Dan aku akui dan the setup itself pretty good. Bagus, sesuai dengan dia punya latar tu. Dan kita nak tengok juga macam mana filem ni pergi ke dia punya penceritaan lah. Tapi aku nampak yang movie ni agak play safe lah. Play safe dan orang kata dia cuba untuk jadi something yang new, dengan tambahan penyiasatan lah, apa semua. Tapi dia jadi macam it's not a ghost story anymore. The feeling of watching Shutter, dia tak nampak macam movie horror. Jump scare dia kurang. Filem ni dia macam, aku tak tahulah, mungkin itu adalah intention sebenar movie ni, yang memang tak nak fokus on horror. Dia nak fokus on relationship, penyesalan, rahsia, yang menyebabkan kita rasa a little bit different lah berbanding dengan filem asal. Tapi bagi aku baguslah benda tu. Cuma sayangnya bila filem ni terlalu letak banyak character exploration yang bagi aku menenggelamkan horrorness of this movie. Aku dah tak nampak Shutter ni macam sebuah filem seram. Dia jadi macam sebuah filem yang ada penyesalan apa semua. Hantu yang revenge pun kadang-kadang nampak macam hantu yang just nak buat apa yang dia nak buat. So there are nothing new dari segi ending. Bagi aku ending dia just nice lah. Dia jujur kepada yang asal. Tapi macam mana filem ni cuba go through dia punya penceritaan itu adalah satu yang refreshing, but tak semua orang akan feel the same. Bagi aku rasa macam kita dah hilang banyak benda-benda seram dalam filem ni demi untuk capai kesegaran itu. Dari segi setting tentang penggunaan kamera Polaroid, kamera DSLR apa semua tu, aku tak ada masalah itu sebab filem ni dah bergerak ke tahun di mana kita sendiri tak pakai sangat benda-benda tu. So the idea itself untuk ubah setting, ubah setup adalah benda yang sangat bagus. Tapi filem ni honestly aku boleh kata dia less horror, dia kurang impact dari segi itu. Sebab aku sendiri menonton filem asal. Aku pernah tonton filem Thailand, aku pernah tonton versi Hollywood,
Dan versi ni adalah versi yang agak play safe. Itu je lah. So, terpulang kepada masing-masing. Bagi yang tak pernah tengok Shutter, mungkin movie ni akan bagi idea, the basic idea untuk hampa pergi cari filem asal. Aku rasa the original version is still the best. Walaupun Hollywood cuma modernkan dia. Tapi the original version is kind of powerful gila lah, kan. So pergi layan. Aku rasa itu sajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Shutter. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.